Sahabat semua, kembali lagi ke channel Mak Noh. Mak Noh nak masak daging masak kari ya. Si banyak tu, ada bawang merah, bawang putih halia, lengkuas. Tu ya bahan pakai Mak Noh. Ada bawang bakung sikit. Okey, kena tu nak dikisar halus. Malas nak nutuk, kita nak nutuk boleh juga. Bawang putih banyak tu. Tak hitung berapa biji. Okey, tampun kah? Layak kira-kira 2 inci. Dan potongkan dalam cupa. Kita cupa. Bawang merah 3 biji. Kuas agak-agak dalam 2 inci. 1 biji bawang besar dipotong-potong aja. Potong macam tu je. Nak masak daging kari lo. Okey, bawang putih si dipakai habis. Bawang nak besar tu dipakai habis sikit dek, dipotong-potong. Kita nak cupakan bawang ni ya. Okey, itulah hasilan bawang yang dah dicupa. Untuk kita masak daging lah. Okeylah sahabat semua, Mak Noh dah panaskan periuk. Masukkan minyak. Minyak makan saya cukup aja. Okey sahabat semua, bawang yang dah Mak Noh kisar tadi. Bismillah, kita masukkan bawang. Lepas tumis sikit. Kacau sehingga harum. Kacau sehingga ada kuning-kuning dan harum. Okey, bawang bakung. Serbuk cabai sedikit. Cincai. Ya, dah cukup, agak-agak 1 sudu makan. Mak Noh menggunakan kari babas lah. Sahabat boleh guna kari yang lain lah. Masuk kari. Karinya agak-agak secukup aja. Kacau. Okey, takut kari angus, tambah air sikit. Kari tak angus. Okey, buah lagi. Okey, kita nangga minyaknya dah pecah, karinya dah mereda-reda. Okey, daging 1 kilo dah dipotong, dah dicuci bersih. Daging sapi. Bismillah. 1 bungkus kresek. Kresek yang Mak Noh beli di Rako. Sahabat nak maulah kresek pun boleh juga. Ini masuk kresek. Bicin 2 sudut teh. Kita pulang pada sahabat. Garam 1 sudut teh. Masako ayam. Masako ayam secukup aja. Okey. Di buah-buah. Kita buah dulu.
diuah-uah sampainya serati. Pas ya kita ngingkah lah air cukup aja. Ni lagi lecak daging kita lecak lah. Pas ya kita uah-uah lah. Uah-uah. Rendah dulu. Apinya kuat. Oke sahabat semua, Mak No dah kupak kentang 3 biji kentang untuk kita campurkan dengan daging. Kita cukup tunggu sehingga masak. Tunggu dalam 50 minit ataupun sehingga masak. Oke lah sahabat, kita buka dan tengok. Bismillah. Tengoklah sahabat masakan kita ni. Daging karinya lembut sahabat. Kicap. Oke lah sahabat semua, daging kita dah masak, dah lembut, dah empuk ni sahabat. Mak No dah cuba try tadi. Kentangnya pun dah lembek ni, dah licak ni. Tengok. Oke lah sahabat semua, jangan lupa di komen dan di share. Bye sayang semua.